Aku makin visualize, makin terbalik bro. Silap-silap aku suka perempuan, last kali tiba-tiba aku suka lelaki. Aku. Janganlah lain bro. macam. Aku jenis macam tu. Kadang-kadang aku reverse psychology kadang-kadang kan. So aku target, aku gemuk, nak kurus aku jadi gemuk. Dah. So aku tak tahu bro, 10 tahun ni anything can happen. Tante aku pun tak hidup lagi bro. Betul. Baru ni member aku meninggal depan rumah sebab bawa motor. Umpamanya kan depan rumah accident exactly. So macam like aku tak boleh nak cakap 10 tahun ni is too long sebenarnya. So aku maybe kalau aku boleh cakap what's for the next 1 year tu, boleh lah aku tahun depan aku nak masuk kerja balik, tapi aku nak try cara masuk interview tu is a bit different. Faham. Aku dah start kena move on dengan mindset masuk kerja yang baru. Contoh zaman dulu kan, bapak-bapak kita, atuk nenek kita yang jenis masuk kerja tu, kalau boleh nak masuk tempat kerja yang memang kau masuk je kau akan stay 20, 30, 40 tahun. Okay. Walaupun majikan kau abuse kau macam ke, sial lah. macam sial ni semua kan.